Tandang. Ah, iyalah pesan beko aja. Ya. Beko mah nanti oto baru kok oto apa kok ke Padang. Kalau lain dah. Ada kawan kau. Lain do kawan. Naik. Ah, jadi mah ya. Ya. Buka duduk masih dulu. Ayo duduk senyak cek lu mohon deh. Denai ke pasar di hari patang. Ke pasar Sabalun di Sanjorayo. Nie di hati anda ke Padang. Dek piti kurang hanya sampai Sawalunto. Nie di hati naik oto baro. Oto di nanti dak kunjuan tibo. Berjalan kaki dari Sawalunto. Tibo di Moro Kalaban Basimpang Tigo. Urang ke Padang ngambil ke kanan. Awak de bingung ngambil ke kidal. Barui lalat tak dek berjalan. Di Moro Kalaban makan sate keluarga. Barui lah kanyang awila lape. Di sate keluarga denai minta karajo. Jiko dun sana nak makan sate. Di Moro Kalaban sate keluarga namanya. Sate keluarga yo mantap benar. Sesolala mulu nak singkasku Maka duduk. Kalau duduk. Dek bangun aja lah litak Maria. Untung lembo dari di tani dia pak ko sate keluarga ko ha. Katidak tulah mungkinlah sosek-sosek embonya. Awak tatui jalan ke Padang. Kira jalan ke Jakarta nanti tatui. Dah ialah kami tahu. Ko Pak. Kami minum Pak. Sate ciawan. Sate. Ya. Kok Baso toto non di tiga di salon tu potang ambo kak Kok. Baso tahu ambo mah. Kau mana nanya di Gologa Padang dah? Oi, iya ambo. Tapi ke Padang cerita ke Padang. Kau kok tiba di Moro Kalaban? Lah ambo kan dia berjalan kaki dia dak wapiti. Berjalan kaki. Jadi baru Padang dah. Tak jadi dapat auto baru. Jadi dia turun-turun jalan dia lah tersingkah kiko. Kira ya pola sate keluarga aku. Tu kau makan sate. Ya pasal macam lu. Wen sate cewan. Wen satenya cek. Satu sate dia. Kau lah ha. Kau nak salek sate keluarga. Kau tak tahu di Sawalunto
Soal untuk Muaro Kelaban sa simpang jalan ke Tagaili. Kau ndak tahu di sate lah mak lah. Rasanya ikon sate keluarga kini. Bola dan sanak keko sate keluarga. Kau ndak tahu di rasa sate keluarga, datanglah ke Muaro Kelaban. Jadi Pak lah sedang ke sate Pak? Iyalah Pak. Habis 2 piring. Apa orang nak Pak? Ompek. Orang mah? Alhamdulillahirabbil alamin. Lai sama gitu. Awak dari sami 86. Ayo le diogo je di orang mah le ndak ompek je. Pi awak tu ya cik ni kau ni tiaknya. Adik nang secik aku. Lantanya Pak kau ha. Lah sampai awak mah apa tukang sate dek. Abu sangku lah tiba di Padang dang. Ya ba apa ketiba di Padang. Piti abi. Aduh. Kediam dia oto baro dak longo bonti. Namu bonti dah. Dak mo bonti. Adi dek wa pikir dek berani kira kota sangkuit di sate keluarga. Jadi bansuan su petang ni. Bansuan su ke ko berjalan Di kaki. simpang ko. Cepat tadi. Ya. Wait lah setiap tu tek. Ambo nak makan sate tu. Lah berduit tu. Kaki. Untung le dak dilari ni lo di auto cigak bau ambo tawi kasih junjung tan. Ambo dak kompe kasih junjung dah wan. Ambo kompe ke Jakarta cuba jalan kaki. Dak kan sampai mak ada je. Masalah dak sampai nan jalan pagi je. Ni. Kau nak sate keluarga Pak. Ambola kau dok siko singgai. Tanya udah lah cok mau singgah. Oi. Iya aja. Kalau sate keluarga apa nak ke zero? Pak. Lah. Kau kerupuk Pak. Pasal dah. Hah? Pasal dah. Ya kau makan sate cik dulunya. Kami jak daripada kumpul Kota Nanompek Pak. Sa simpang jalan ke Kalimbanang. Ko dek baru usu di Muaro Kelaban dapat sate keluarga engko sonang. Bismillahirrahmanirrahim. Ko dek le temu je Pak le kau bayang sate ambonya ye. Dapat tampil sabui jo. Ko sayui. Ya awak bagilah sabui gota lala terbangkit toke tak tiba. Itulah aku berlari awak ni. Baiklah awak ni. Apa-apa Pak? Mak. Pergi ke Padang, seorang ada yang tuan kos kuang lo. Ya Pak apa mesti. Terus enggak soal luntur dah laki dia. Ya Pak dia hendak pergi ke Padang jo. Kira tiba Muaro Kelaban. Ya tiba Muaro Kelaban. Ya rasa di Batawi ada satu keluarga so. Betawi ya? Lah pernah mak kau Betawi. Yo sangket 80 awaknya ketek-ketek je leh. Sedang mudo apa tanggung je. Lah payah sakit. Mantap. Awak asap tiap pulang lewat siko, tatap siko sarapan. Kata teh? Ya, sate keluarga Muaro Kelaban. Kau lalu lo tonang panjang belum Iku bagai na lalu siko Jadi tonang panjang tu ke mana? Kalau bagian ke dalam bayu.
Oh, kau nak ke Jakarta tu? Tu di atas tu kan. Jadi sangko ke Kido ke Suwok ke Padang. Nang ke Padang kalau di Solo tu ke kanan. Kalau ke Kido ke Jawa apa ye? Ya. Tak kau berubah lah pengenau dah nak. Tidak berubah, tidak. Tu? Tapi tu buat desa Lunto tu ialah berubah. Kira sa Lunto tu je orang Kelaban kira doko. Dia nak pergi monggok lo di kampung. Tidak. Dia berencana ke Padang tipu di Mall Kelaban. Melelak di orang rumah dah. Tak milih dia orang mayo nak tekan perasaan. Ya, waktu tak tekan perasaan ni. Apa je? Buang perubahan ni lah. Awak tak je berubah. Kalau bubar dah. Berubah lah ni. Orang lebih tahu dia awak cabiak je leh. No kau berubah. Orang lebih betawi nangkek jawab lebih betawi dia awak gua buat cabiak je leh. Ngano orang kena mau koneti kawak. Iya. Kita syukuri aja nak ado kok. Ya tak pasal itu leh. Nyo ado kekurangan, ado kelebihannya. Tu saya tiap kekurangan ada kelebihan ni. Setiap nak lebih ada yang kurang yo. Dulu aku malam. Memang itu. Jadi amai nak nemo kekurangan tu lah. Menemo kita pasal menemo ke ditukar je siapa orang kena dapet dia leh. Atau pasal awak ke laki leh. Kata ambil ya. Atau kecuali nanti orangnya. Kira nan dulu tu banyak nan cancak ke ni leh. Mungkin ni lagi. Ya. Itulah bila sebukan mak kau je suka Iya, aku dek le apa keluarganya. Dak tu dak do lah atau dua kawan terai. Ya. Oi lah tak. Ya bakal sempoyongan. Ya. Tu anak awak tu nak kau makan sate. Nak kenek tak nampak. Boleh lah sate ni. Ada sate lebih sepiriang. Kopi lebih tu sekali. Wan. Dah betul dah. Kalau mak lah tanang sekolah nama mak. Dan nambo perjalanan jauh lah. Dia cari lo ada tepi kat sesukit tu sukit wari ko kan. Ya. Cari sewa kan lo. Jadi berapa tang bo sadonya? Ya, hanya kan ikut rumah. Takut. Enggak ada dah. Tu sate aja. Oh ya, lah masuk kopi. Oh, belum tadi. Kopi duo TS cek. Ya, Pak. Ya. Oh, tambah daging ada, Pak? Enggak. Oh daging yang tadi Pak, aduh. Sate kan tadi daging yang mantan kan sapiriang. Ya, sekiranya sebelum. Ya lah, Pak. Baca lihat nak lu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya Sate Keluarga Moro Kelaban ya. Yang lah ikut pula kerjasama Jo Marolin Production. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan membawa keberuntungan baik itu dalam segi Marolin Production ataupun Sate Keluarga yang ada di Moro Kelaban. Jadi di sana kalau lalu di Moro Kelaban jangan lupa singgah di Sate Keluarga Sabana Seru. Mantap pokoknya. Terima kasih kerjasamanya.